Assalamualaikum semua. Hari ni cikgu nak ajar korang tentang bentuk. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ni cikgu nak ajar semua tentang sebuah rumah yang comel. Okey. Hari ni cikgu nak tunjuk satu gambar yang menarik tentang rumah. Okey. Cuba anak-anak tengok kat sini ada gambar apa? Matahari. Wah, pandainya. Okey. Hari ni cikgu nak ceritakan tentang sebuah kisah rumah yang sangat comel. Boleh tak? Boleh. Okey. Pada suatu hari, terdapat sebuah rumah yang sangat comel dan cantik berada di pendalaman kawasan yang sangat cantik. Rumah ni kelihatan cantik kerana terdapat sinaran matahari dekat atas rumah ini dan terdapat juga 2 bintang pada bumbung ini yang menjadikan rumah ini sangat comel. Terdapat juga pokok-pokok yang berada di sekitar rumah ini. Rumah ini diperbuat daripada banyak bentuk. Cuba anak-anak teka, bentuk apa yang diperbuat daripada rumah ini? Segi empat, segitiga, bintang. Wow, pandainya. Okey, anak-anak boleh dapat teka tak hari ni kita nak belajar apa? Rumah. Cuba teka lagi. Bentuk. Wah, pandainya. Okey. Hari ni kita nak mari mengenali bentuk. Okey. Yang pertama, segitiga. Cuba anak-anak ulang sama-sama. Segitiga. Okey. Segitiga. Okey, cuba anak-anak bagi contoh. Segitiga ni apa contoh yang berada di sekeliling korang semua? Sekeliling awak semua. Brush kawan saya. Wah, pandainya. Okey, terdapat juga contoh lain dalam bentuk segitiga iaitu kon keselamatan. Kon keselamatan ni biasa kita nampak dekat kawasan persekolahan untuk kanak-kanak melintas jalan bila waktu balik atau waktu datang ke sekolah. Bentuk yang kedua pula, cikgu nak ajar bentuk segi empat sama. Segi empat sama. Okey. Cuba anak-anak tengok segi empat sama ni apa yang berada dekat di sekitar anak-anak semua. Dinding tu. Wow, pandainya. Okey, kita belajar bentuk yang seterusnya. Ustaz Fazim. Ini adalah contoh gambar bentuk segi empat sama, iaitu kotak. Kotak. Okey. Bentuk yang seterusnya ialah bentuk bulat. Bulat. Wah, pandainya. Okey. Cuba anak-anak beri contoh bentuk bulat ni macam mana? Muka kawan saya bulat. Wah, pandainya semua. Okey. Terdapat juga contoh lain bentuk bulat iaitu bentuk bola sepak. Okey. Seterusnya ialah bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat. Segi empat tempat ni biasa apa yang ada dekat di sekeliling awak semua? Laptop. Kawan saya kata kubu. iPad saya. Wah, wah, pandainya semua. Wah, terdapat juga gambar bentuk segi empat tepat seperti televisyen dan remote TV. Okey. Seterusnya gambar
Bintang. Bintang. Gambar bintang ni biasa nampak dekat mana? Dekat langit. Wow. Bintang. Bintang. Lagu adik. Pandai ya semua. Okey. Bentuk bintang ni juga ada contoh gambar bentuk bintang ni juga seperti tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman ini ialah seekor haiwan yang berada di laut. Okey. Wah. Akhirnya kita dah sampai tempat. Jom buat aktiviti. Anak-anak nak buat aktiviti tak? Wah, jom kita buat. Okey. Cikgu nak tunjuk dekat anak-anak semua, ini adalah lembaran aktiviti rangka rumah. Dan cikgu akan berikan juga bentuk untuk tampal dekat rangka rumah tersebut. Anak-anak semua faham tak apa yang cikgu cakap? Faham. Bagusnya, pandainya. Okey, so cikgu akan edarkan dekat anak-anak semua satu lembaran kerja, satu lagi bentuk-bentuk. Okey, cikgu akan edarkan. Okey. So, baik, cikgu akan tunjuk cara-cara untuk buat tampal dekat rangka rumah ini menggunakan bentuk-bentuk yang telah dipotong oleh cikgu. Okey. Di sini terdapat bentuk segi 4 tepat. Ini ialah rangka badan rumah. Anak-anak boleh tampal macam gini tau semua. Okey. Okey. Aku tengah main. Yang kedua, terdapat bentuk segi 4 sama. Okey. Bentuk segi 4 sama ni anak-anak boleh jadikan dia sebagai tingkap. Letak di sini. Jadi macam gini. Okey. Dan mak kau hijau. Dan terdapat juga bentuk segitiga untuk bumbung rumah ini. Maaf ya anak-anak, bentuk segitiga ini terlalu kecil. Rangka rumah ini terlalu besar sebab cikgu tersalah print. Maaf ya. Dan ini ialah bentuk bulat. Matahari. Anak-anak boleh tampal ke atas ni. Nampaklah macam rumah tu bersinar. Dia nampak cantik. Terbang dah semua. Dan ini bentuk bintang. Anak-anak boleh jadikan bentuk bintang ini sebagai hiasan rumah. Sekali anak-anak lah nak buat aktiviti macam mana. Dan terdapat juga lagi satu bentuk segi 4 sama untuk pintu rumah ini. So anak-anak semua dah boleh mulakan aktiviti ini. Yeay. Cikgu akan edarkan dua lembaran kerja ni dekat awak-awak semua. Jom. Nah. Nampak kaki aku. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekejap ya. Adik-adik ya. Terima cikgu. Sama-sama. Cikgu Okey. saya tak dapat. Awak tak dapat? Alah, share-nya kejap. Okey. Sekejap je. Apa ada awan? Saya tak ada awan. Okey, nak kata. Tak boleh. Saya ambil. Siapa yang tak dapat awan? Saya tak dapat awan. Awan? Awan. Ini sampai 2 ni, cikgu. Terlebih. Bagi kawan satu. Cikgu tidak tak ya. Alamak, cikgu ambilkan. Sini mana yang terlebih? Nak awan, nak awan. Yeay! Nak 2 awan boleh. Kau dah bagi betul ke apa? Ada awan. Cikgu kawan saya dia nak ayam kat rumah dia. Tak dua. Cikgu ada dah siap. Hey, belum ah. Cikgu dah boleh buat ke? Ni bintang. Tak nak ajak.
Sampai gila kat sini. Sini iPhone tau. Aku dah guna pintu. Cepat. Wah. Kenapa pintu juga kat bawah? Ni iPhone. Kena cok jari belum masuk. Cikgu dah siap. Anak-anak semua boleh buat tak? Kalau tak boleh, cikgu boleh tolong. Dah siap. Wah, dah siap. Cantiknya semua aktivitinya anak cikgu. Wah, semua kemaslah. Wah, pandai dah semua. Yeay. Boleh tak cikgu nak minta Cikgu makan. beberapa orang murid untuk datang dekat depan dan beritahu dekat kawan-kawan semua, tunjukkan kamu punya gambar rumah yang kamu sudah tampal tu. Aktiviti kamu sendiri. Saya kan tak boleh. Tak pergi. Wah, bagusnya Aisyah volunteer. Ah. Tangan. Cantik. Cuba awak bagi tahu kawan, bentuk rumah ni diperbuat daripada bentuk apa? Okey, ni konkrit kawan-kawan. Ni dia guna batu bata. Dia susun. Jadilah segi 4. Wah, pandainya. Terima kasih Aisyah. Ada lagi tak yang nak volunteer? Hassan. Okey. Aisyah. Wah. Kenapa bintang jatuh? Rumah saya rumah kayu je guys. Tengok ni. Saya Kejap. Boleh bentuk apa? Berbeza lah. Okey, cakap dulu. Satu. Wah. Okey, cuba bagi tahu kawan-kawan semua, bumbung ni diperbuat daripada bentuk apa? Bumbung ni dibuat daripada bentuk segitiga. Nampaknya anak-anak semua dah faham lah ni. Wah, pandainya semua. Aku nak buat ni, nak buat penutup. Okey, aktiviti dah siap penutup. Okey, anak-anak semua. Berdasarkan topik yang hari ni cikgu ajar, anak-anak boleh cuba anak-anak beritahu cikgu biasa bentuk-bentuk yang korang belajar hari ni korang nampak dekat mana? Dekat sekeliling. Sekeliling korang dekat mana tu? Bentuk apa? Kat dalam bilik. Kat sekolah. Di sini ada sekolah ke? Ada bentuk peta, Di sini ada bentuk sekolah. bulan, Wah. kat tadika. Pandainya semua. Pandai. Siapa boleh beritahu cikgu? Tingkap tu diperbuat daripada bentuk apa? Segi 4. Segi empat apa? Segi empat. Wah, pandai ya semua. Okey, disebabkan anak-anak semua dah faham apa yang cikgu ajar hari ni, so cikgu pun nak mengakhiri kelas pada hari ini. Yeay. So pengajaran yang dapat dekat sini ialah anak-anak pengajaran yang dapat dekat sini, anak-anak mudah memahami dan faham apa yang kita salah. Okey, 1 2 3. Okey, berdasarkan apa yang anak-anak belajar topik hari ini, anak-anak semua dapat ilmu pengetahuan yang baharu, iaitu belajar bentuk baharu seperti bentuk bintang. Dan anak-anak faham bentuk bintang, bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama, bentuk bulat dan bentuk segitiga. Anak-anak pun dah tahu bentuk-bentuk ni biasa nampak dekat mana. So, tahniah kepada semua anak-anak yang telah berjaya membuat aktiviti ini dan yang telah hadir. Bye-bye dan Assalamualaikum. Okey anak-anak semua, itu saja pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.